Kalau rasa tu, pegang tali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini lah. Dah. Bukan Nur Hidayah ya. Berapa? Dewasa berapa ni? Apa dia? Dewasa berapa? Baik. Satu keluarga lagi tak datang. 8 dewasa. 8 dewasa. Kanak-kanak. Bawah 12 tahun. Bawah 12. Abang 5. 5. Seorang OKU tak kira yang dukung dia. Seorang ni. 4 lagi kan? 4 lah kanak-kanak. 4 kanak-kanak yang dukung tadi toke tak kira. OKU. OKU tak kira. OKU apa? OKU. OKU. OKU saya daripada Pasir. Dia daripada kecil. Dari lahir. Dia jalan umur dah 8 tahun dah. OKU tu. Kena bantu you. Ya? Tu. OKU juga lah. Tapi dia masalah pembelajaran je tak? Tak. Lembam je. Lekuk tu lah. Dia kita dah naik bot ke Rakit Sungai Papan. Makin dekat depan. Rakit Takut bot bintang. orang mancing. Ya. Naik bot sini, berhati-hatilah. Kalau boleh bawa life jacket sendiri. Okey? Jumpa lagi guys. Nikmati pemandangan. Okey. Okey, tenang. Makin dekat depan Kim. Tak ada orang banyak mancing bot. Dia pasal dia tak ada accident lah. Apa yang satu? Dekat Rakit ada life jacket kan? Ada life jacket, ada kan? Kampung bulan ada bot. Tak boleh cok bilik lah. Lambat naik. Tapi semua bilik ada kipas. Okey, tak nak? Ini barang-barang tak nak lah. Barang-barang boleh mati. So kita dah sampai dekat kita punya rumah Malas duduk rakit. depan sebab yang pergi Terengganu tu Rumpah ni tak ombak sangat. Okay, so kita Berentak dah je depan. sampai. Orang semua cop duduk belakang. Kicau. View ni, view chalet pula. Datang dia tak heran, dia terjun yang itu dia dah berenang dengan Amy. Dia boleh berenang. Apa pasal ada orang sibuk-sibuk tu? Orang cop tepat tak? Cik. Okey, jom. Kita ambil side mana ni nak? Yang mana sedap berangin ni? Bilik tiga. Side bilik lah. Awak dah lambat. Awak lambat. Jangan jaga tangan, tangan. Biar dia kata ready dulu baru. Jangan mama tangan. Okey. Ready baru. Boleh. Ya. Ambil ni. Naik. Tunggu jap. Naik cepat. Okey, bang. Kakak Yusuf. Okay, kita nak review bilik kita.
bahagian tengah. Setiap bilik. Ni lagi. Ini kakak suruhlah kakak Sarah dengan Fairul ni. Ya. Wow. So ni kat sini. Sekarang so ni pemandangan kita. Wah. Cantik ya. Mas, buah mana, Mas? So real amazing. Ni besar je. Wow. So ni bilik. RM45. Nanti bangun buat. Mana? Lepas ni tiga lah. Saya pekerja. Nanti. Tik lah ya. Okay, terima kasih. Robert dah nak pergi. Dah, berapa minit dah? Dia jangan 4 minit. 4 minit, 5 minit. 10. Apa tu? Sa- Paris stop. Lepas tu Paris view rumah. Dah. Dah. Tunjuk ni bilik satu. Ceritalah sikit baru. Ni bilik pertama. You nak angin ke? You tak nak angin ke? Mana semua dah cok dah. So ni bilik kedua. Okey. Bilik kedua ni tak boleh tunjuk lah sebab private. So, shoot. So ni bilik ketiga. Tapi bilik ni tak ada tidur. Ini bilik keempat. Ni bilik kelima. Ni tanda. Ni tempat tu. Ada orang put dah datang tadi. Ya, tak apa tu. So ni pemandangan yang indah. So dekat sebelah sana tu ada tu orang. So sampai juga di next video. Bye bye.